Julia, Ya, Romi. awak tahu tak apa beza saya dengan bayang-bayang? Salah tu. Sepatutnya apa beza awak dengan bayang-bayang? Yelah, apa beza saya dengan bayang-bayang? Bukan. Maksud saya, apa beza saya dengan bayang-bayang? Saya cakap saya dah tadi. Saya tu saya. Apa beza saya dengan bayang-bayang? Apa beza saya dengan... Ish, pening lah. Tak mengandung lagi dah. Pening macam ni. Tak apa, macam ni. Kita buat sekali lagi, awak layan je. Okey? Okey. Apa beza saya dengan bayang-bayang? Tak tahu. Apa? Kalau bayang-bayang ikut awak sebab cahaya. Kalau saya ikut awak sebab hati. Hati siapa pula? Hati awak. Sepatutnya hati awak lah. Saya cakap hati awak lah tadi. Tak, sepatutnya hati awak lah. Hati awak yang ikut hati saya. Ai? Takkan gaduh macam ni pun dah mengandung? Jenuh saya nak ramai kalau macam ni. Awak! Awak, kita balik je lah. Muntah pula. Kena umur pula. Oti pula. Kali ni diorang takkan terlepas. Puan! Ya Allah, kau ni ada apa hal? Puan tak ada office ke? Aku kena bang kerja lah. Oh, tiap-tiap hari tengok dekat parking lot ni. Tidur sini ke? Kau pergilah tanya penulis sikit kenapa dia letak aku kat sini. Kau tanya aku apa hal? Tanya marah. Mak. Dah pergi.